Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainul Mardiah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Cukai. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku cerita menarik bertajuk Club 12 Choir Diva hasil tulisan Nurhayati Abu Bakar dengan ilustrasi yang berwarna-warni dan sangat menyeronokkan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang murid sekolah rendah bernama Diva yang sangat suka menyanyi dan bercita-cita untuk menjadi penyanyi utama dalam pasukan choir sekolahnya. Namun, Diva menghadapi cabaran apabila dia terlalu yakin dengan suaranya sendiri dan sering menenggelamkan suara rakan-rakannya. Ini menyebabkan konflik dalam kumpulan choir dan Diva terpaksa belajar tentang erti kerjasama, kerendahan hati dan semangat berpasukan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah difahami dan sangat sesuai untuk bacaan kanak-kanak. Ceritanya pendek tetapi padat dengan nilai murni. Penceritaan juga disertakan dengan ilustrasi yang menarik, penuh warna dan ekspresi watak yang hidup, menjadikan pembaca lebih teruja dan mudah memahami emosi dalam cerita. Dari segi pengajaran, buku ini mengajar kita bahawa kejayaan bukan hanya tentang menonjolkan diri, tetapi tentang bekerja bersama-sama. Diva akhirnya sedar bahawa menyanyi dalam kumpulan memerlukan keseimbangan suara, saling menghormati dan saling menyokong. Ini adalah pengajaran yang sangat penting untuk kanak-kanak, bukan hanya dalam seni tetapi juga dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, Club 12 Choir Diva adalah sebuah buku cerita yang menyeronokkan dan penuh dengan nilai pendidikan. Saya amat mengesyorkan kepada semua rakan-rakan yang suka membaca dan juga yang ingin belajar tentang semangat berpasukan dan dengan cara yang santai dan menyeronokkan. Sekian sahaja bicara buku saya. Terima kasih kerana mendengar.